sup beras. Dan besok baru taruh rebus dia. I'm so excited to eat ketupat. Okay, sahur time. Nak kalau nak beli kena beli dekat Paragon, murah sikit. Habis pula. Ya, Sasu belum ambil Yes punya apa tu? Mangkuk. Panggil daddy. Dah, dia di tengah habis. Aku suka cakap Asu lupa ambil. Kau nak take. Haha. Last sahur hari ni. Untuk tahun ini. Semoga kita bertemu kembali Ramadan tahun hadapan. Tahun depan. Niat belum? Dia dah tidur dah Asu. Asal nak tidur mana? Satu ambil atas, satu ambil bawah. So basically korang nak suruh Asu tidur kat mana? Tidur atas bumbung. Ha? Tak ada, kejap lagi Asu tolak je korang rumah ke tepi. Dah penat tau tak? Tangan dah sakit lah ni. Tengoklah. Beli lagi Yes? Ha? Beli lagi Asu tengah record dia. Bangun marah. I serious. Mak. Ya. Semua dah ni sesuatu. Menggigit je kerja dia. Hai. Nampak Asu? Anino, move. Anino ajar dia. Tangan marah. Tangan marah. Bangun. Sahur. Tidur je. No, the way it's open. I wish it's open. Tak open. Open. Tak apa botak. No open. I wish it's stop. 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 Awis, stop open. Stop open. Stop open. Dia cakap open bukan topen. Open. Open. She said open. Dekat tempat smart tu yang jam. It's open. It's for you. Kita nak pergi buka kat luar. Open. Tak payah. Apa yang tak payah? Tak payah muka kat luar. Muka kat dalam je. Lagi senang sikit. Yeah, don't get it. What I mean. Apa ni? Kita buka yang dekat bazar tu lah ya. Let's go. Tak nak lah ya. Kenapa tak nak? Ya tu ya. Orang baik orang bapak dia. Kenapa tak nak? Ada muka dalam. Kena pesan dengan sobri. Baju semua kan dah bawa. Tu dia tak mandi ke ya? Ya. Awish, where are you going? Shop. One by what? Shop. You want by what? Shop. Ya, you want by what? Shop. Alah, Iwish ni tadi Tadi bising nak aiskrim lah, nak apa coklat air lah. Shop. Okay, kita buka dekat bazar, dalam bazar ni Lepas tu kita duduk kat tepi ni. Tu boleh duduk bawah. Ya, Asu kasih duduk bawah. Okay? Okay? Okay. Asu dah bawa sekali. Tak nak, ya je. Asu dah. Asu tak nak, ya je. Ya, only ya. Asu. Kita makan sukiya. Mom, daddy yang ni. Yes, this one. And mine is tepilah sikit. That one is always this one. So sedap. Ni kita punya QR kan tadi. Yang dekat dalam ni Jah punya QR code. Ya. Dah buka.
Yes. Dah buka. Mampunya. Oh, nenek ngatuk Daddy. Dah buka. Nenek ngatuk makan sim. Dah buka. Tengok dia makan dulu. Dia janji nak makan sama-sama. Sekarang baru pukul 6.40. 3 minit. Ni pun makan dulu. Dah buat Kasihan tulang ni. tu. Kenapa dia makan udang? Best. Best. Kecoh. Nenek menunggu kita nak buka puasa. Baru 6.47. Baru 6.47. Kita buka 7. 16. Anak lah su puasa. Tengok tak puasa. Tengok budak tak puasa. Tak puasa. Tak puasa. Tadi pun tak puasa macam hari tu. Tak puasa. Habis pun sama. Tak puasa. Tahun ni Abel, nenek, aduh, puasa full. Cayo lah Abel. Sebulan kau puasa Abel. Selalu dia 15 puasa ke atas dia sakit lah. Inilah itu. Sini ni. Ha? Boleh letak kat situ tak? Ada je. Kerja punya. Ni memang kerja dia kena. Aduh, video dia. Okey, terima kasih. Tu yang tadi ya tu. Yang tadi. Dah besar. No sweet for you. Big boy Ya, already. dia nak makan dua kasih Abel. Dia nak makan dua kan? Kasih Abel. Aku nak je, tak dapat je. Habis stres tak? Bawah ni jatuh. Oh, kat bawah. Asal dia dapat dua ke dapat satu? Tak satu je tak dapat. Yelah, aku dah besar. Tengok. Ada orang stres tak dapat gula. Tadi kena Tadi tak boleh 50. Tak ada. Ha, ni pun 9 boleh dapat. macam abang tadi. Nanti kita orang pergi. Selalunya kan nak raya baru murah-murah. Ya. Dan awak tak pergi last minute selalunya. Kalau ada saiz. The problem is with the size. Senang je. Tu. Okey. Nanti jangan. Tak puasa. Esok raya. Aku puasa terihan. Tak be, diam. Kau kasih sikit je. 20. Kita mengerut dulu lah ni. Kita dengar takbir kat radio. Ni takbir. Ikut. Ikut takbir. Ikut takbir. Oh, tak ikut. Tadi ni takbir tu ni. Tadi ni dah raya. Raya keempat Awish. Raya keempat, raya ketiga lah. Ada ketiga. I buy this casing last year sebab planning masa time tu nak pakai baju colour hitam. Tapi takdir menidakkan kita punya. So this year baru pakai this casing. Konon-konon last year nak pakai ni matching dengan baju colour hitam. But last year kita pakai baju minion. And this girl so cute. Then this year baru boleh pakai. So basically I'm menunggu 1 tahun untuk use this casing. Haha. Let's go change.
daripada ini kepada ini. Alah, susahnya nak koyakkan dia. Kopik. Tada. Cantik. Bila dah basah. Kalau tengok gitu kan dia macam tak berapa nak. Tahu tak apa. I'm so excited. Tapi this pot every time charger nak kena buka. So charger aku tak ada masuk. Okay, and this, tada. I tak beli, okay. This case I dapat free sebab Jah beli contact lens. So orang tu give me contact lens. Ada orang dalam. And orang dalam. I choose honey grey. Tapi dia cuma boleh kasih free, of course lah. Mana boleh kasih buat banyak kan. Satu bercukur lah. So dah try pergi dekat Smart cari another pair because my another eyes is 4.00. Tak ada stock for this colour. Dia kata kalau colour lain ada stock. Yo, it's okay. Sebelah mata nampak clear, sebelah mata nampak macam sama-sama. Kasih free pun sebab kita kenal orang dia, owner dia. Dia punya anak dengan Yas satu sekolah. So, tada, my raya haul. Siapalah WhatsApp? Baba. Orang balik? Tak baik makan orang. Biarlah, bapak you tak ada. Bapak you balik dengan mak you. Sasu boleh buat apa sunat lah. Koyak lah tu. Kena kutuk. Koyak lah tu. Koyak lah tu. Mana koyak main game. Okey, sepatutnya nak cakap apa tu? Kalah. Kalah. Main game. No, yes kalah dengan Asu. No, dia main game. Yes kalah dengan Asu. Sebab tadi yes cakap suka hati Asu lah. So basically you kalah lah. Kalah. Yes main game kalah. Macam ayah. Oh, lupa besok baru kita boleh cakap. Baby. Cepatlah. Tengok dah tak main lagi lah. Sakit tak? Mabuk weh. Mabuk dia. Muntah nanti. Dia nak habiskan tenaga dia. Beras ayam. Maksud, tadi part first person kelakar kan? Ini dia dah tak nak sangat. Dia kejongkan badan dia. Tadi tu dia betul-betul dah main. You lah tak rekod. Ketawa, misi ketawa tak rekod. Tahu je lah. Rekod tadi. Dah penat. Dah penat. Tak nak juga. Dah penat dah? Dah penat. Terbongkang dia. Dia nak terkatil. Yo, don't bring that one.